Hai, selamat datang ke Wanzai TV. Nama saya Wanzai dan hari ini saya nak buat air coklat panas guna kereta EV. Macam mana tu? Macam saya sebut tadi, saya nak buat air coklat ni kan. Nak buat air coklat ni kenalah ada air panas. Saya guna kettle ni. Saya nak guna kettle ni kenalah ada current kan. Macam mana nak pakai current dekat kereta EV? Jom, saya tunjuk satu barang ni. Inilah dia. Masa saya beli kereta ni, BYD memang bagi barang ni. Nama dia adalah V2L. V2L ni maksudnya Vehicle to Load. So dalam kes kita nak buat hari ni, load kita adalah kettle. Okey, saya ada table dekat dalam ni. Tapi tak lepas pula nak keluarkan table ikut pintu belakang ni. Alih kereta dulu lah. Ni santai betul ni. Saya siap bawa kipas daripada rumah tu. Siap bawa keluar air oren Lin Okay, inilah kita punya V2L adapter. Oh, dia kata kat sini splash waterproof. So, jom kita pasang. Step yang pertama adalah kita kena pasang benda ni dekat tempat cas kereta. Jom kita try. Rasanya cukup panjang ni. Okey, ini pasang dekat tempat cucuk cas AC ni lah. Dan kita try tengok kejap, mana tahu ada notification. Memang ada notification. Saya dah connectkan V2L tadi dan ini kabel dia sampai ke belakang ni. Nampak? Ada switch on ke? Tak ada switch on kot. Okay, sekarang saya nak pergi ambil kettle. Dan ini kettle kita. Dah siap ada air dah kat dalam. Temperature pun ada, nampak? Okay, jom. Saya sebenarnya nak test masak air ni dalam 5 kali macam tu. And then saya nak tengok berapa banyak persen bateri yang habis. Sekarang bateri ada 92%. Oh, tapi dia kata dah discharge 0.1. Sebab saya on ni tadi kot. Saya on kipas tadi. So sekarang aircon saya akan tutup. Dan lampu depan pun saya akan tutup juga. Itu dia. So sekarang kereta tak ada keluarkan apa-apa power. Ni pun tutup lah. Alright. Kereta tak ada keluarkan apa-apa power kecuali V2L adapter. Power yang keluar daripada kereta ni 100% untuk V2L ni lah sekarang. Mantap lah. Siap ada air. Air oren. Okay, jom kita mula masak. Dalam ni dah ada air full. Macam mana nak onkan dia ni, Lin? Tekan ni Alright. Okay, lampu dia pun dah menyala. Okay, tapi tak best lah kalau ni saja kan. Kita on lah sekali kita punya table fan. Maksimum kot. Mantap. Temperature mula-mula naik dah ni. Okay, kita berjaya Kita berjaya masak air guna kereta EV je. Tu dia.
Air pun dah panas 100%. 100 degree Celsius. Jom kita try buat air. Thank you. Nampak bentuk gitar lagi. Bapak panas. Saya percaya masak air panas guna kereta EV. Round 2. Kita isi air. Okey, air penuh 1.7 liter. Temperature berapa tu? 30 lebih kurang. Jom mulakan round 2. Second round kita dah nak siap. Round ketiga running. Round 3 siap. Round 4 go. Round terakhir. Okey. Sesi kelima dah pun siap. Jom kita tengok berapa persen makan. Okey. Jadi kalau korang nak berkelah kat tepi pantai and then nak minum air panas, bawalah EV korang. So bolehlah masak air panas macam saya buat tadi kan. Dan tak ada banyak pun pakai power, sikit je, 2% je. Bukan saja korang boleh masak air panas, kalau korang bawa TV, bawa PS5, korang siap boleh main FIFA kat tepi pantai. So mungkin nanti saya pun nak buat jugalah, sebab adik ipar saya pun memang kaki main FIFA punya. Okey, itu je daripada saya hari ni. Nama saya Wan Zai dari Wat Zai TV. Assalamualaikum. Pak, isi air kat dalam kat lagi. Apa tu? Isi air kat dalam kat lagi. Tu situ boleh? Mak air. Nanti kita buat konten lah water jet pakai current daripada ni pula. Daripada kereta pula.